dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa besar, hak paling besar sekali. Satu kali Rasulullah tanya kepada sahabat dia, nak tahu ke tak dosa paling besar di antara dosa besar? Maka berkata sahabat, ya Rasulullah, oh ya cerita. Bala ya Rasulullah, oh ya hamba nak tahu juga. Maka Rasulullah kata, al-isyraku billah, mensyirik ke Allah Ta'ala. Apa maksud mensyirik ke Allah Ta'ala? Mengongsi ke Allah Ta'ala. Mengata ke Allah Ta'ala ada rakyat kongsi, ada rakyat sejawat te. Kita ni, demo jawat te apa? Menteri Pertahanan. Ada rakyat sejawat dia demo. Negara lain pun ada menteri pertahanan. Maka Tuhan ni tak ada rakyat sejawat dia. Tak ada kata Tuhan di kerajaan lain ada nama sejawat dengan dia. Tak ada. Maka kita berkongsi ke Allah Ta'ala. Kata ada benda lain sama hebat dengan Allah Ta'ala, itu dipanggil syirik. Kalau ada cepat-cepat buat, kalau tidak sajalah amalan kita. Nah, orang lain ni banyak benda syirik. Kadang-kadang dengan kertas sekeping jadi syirik. Nah, menyatakan siji yang membahagiakan dia. Kalau tak ada siji matilah hamba, tak boleh makan, tak boleh gapo. Allahu Akbar. Kalau tak ada pitih hamba jadi mati gini-gini. Tu jadi syirik. Tak salah kita cari duit, tetapi menyatakan benda itu boleh menentukan kehidupan kita. Bahagia mematikan kita, gapo dia apa semua, hak tu jadi kau syirik kepada Allah Taala. Bahaya nah. Bukan kata syirik pergi jumpa tok bomo saja. Tak ada rumusnya jadi syirik dah. Maka syirik ni kena belajar. Kena belajar bab-bab yang menyebabkan jatuh kita kepada syirik. Syirik ni ia berlaku kepada tiga benda. Pertama, melalui perbuatan. Buat benda-benda yang menjatuhkan akidah kita, menghina agama. Ketiga, dengan perkataan. Kita kata benda-benda yang tidak masuk akal, yang menghina agama Allah Ta'ala, hina Al-Quran, hina Nabi Muhammad, hina syariat, hina syiar-syiar Allah Ta'ala. Ketiganya dengan hati. Dengan hati lah ke mana? Cita-cita nak jadi kafir minggu depan. Jadi kafir dulu ni. Hamba kalau ada peluang. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok anak-anak kita minat kepada artis kafir lah, gapo dia, sehingga bercita-cita syukur dia jadi orang kafir. Tak ada kena semaya gapo, bebasnya hidup. Kalau hamba tak ada apalah, asalnya minat saja ya, dia nyanyi tak ada masalah lagi. Gusuk kali minat dengan kehidupan dia, dok tengok Instagram, dok tengok semacam. Allah mudahnya hidup lagu ni, nak buka situ, nak buka sini pun tak apa. Sedap Hamba ni kena tutup semacam. Dah lah kena semaya, kena gapo, pagi-pagi kena bangun, dia tak semaya baik pun tak apa. Bertukar jatah pun tak apa. Suka pula kehidupan dia. Mula-mula suka lagu. Lepas duduk ikut Instagram, duk tengok-tengok gambar, suka kehidupan dia. Akhir sekali cita-cita nak jadi lagu tu. Allah, kalau hamba jadi lagu ni kan bebas, tak ada agama. Tu dah. Cita-cita nak jadi kafir, itu jadi kafir dah. Bukan tunggu time minggu depan. Ni pun tak boleh dah. Jadi tiga benda mensyirik jauh. Keduanya, benda dosa besar itu derhaka kepada dua ibu bapa. Derhaka seorang pun tak boleh dah. Nama dia sebut dua ibu bapa ni sama ada hak jatah ke hak tino serupa saja. Cuma ibu itu lebih daripada ayah. Dari sudut kita kena buat baik. Apabila seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara ibu dan ayah hamba, hak mana hak lebih hamba kena cara sikit, cakna sikit? Maka Rasulullah kata, makmu lah kena caranya. Sebab apa? Sebab orang Tino dia sensitif. Dia melahirkan kita, mak kita rasa supaya nak mati dah. Jadi kalau kita kecek keras sikit, dia akan rasa semula sakit dia ni. Yang mari ayah kita standard KL. Dia tak ada masalah. Nampak? Demo nak pergi lohgi. Nampak surah besar sangat haneleh. Lohgi. Kalau mak dia suruh mari semula, Allahnya jawab mulut budak ni. Dia jadi mari maka orang Tino ni perasaan dia lebih daripada akal dia. Maka kena jaga, Rasulullah kata. Maka sahabat tanya, "Pas siapa dia lagi?" Lepas pada ibu bapa, mak dengan ayah, lepas pada tu ayah dak. Rasulullah kata, "Makmu lagi." Semaman, kemudian apa dia lagi? Ummu. Semaman kumma, barulah abu. 3 kali Rasulullah kata makmu kena buat molek. Makmu baru ayahmu. Berarti mak dengan ayah ni lebih mak 3 kali ganda lagi. Beranak lagi, nyusu lagi, cara kok kita lagi, siapa besar. Siapa kita berjaya, siapa kita jadi orang berguna. Hasil peluh daripada mak orang tua kita. Lah ni apabila kita merdeka, apabila kita besar, rasa mak ayah kita tak perlu dah. Rasa tangan mak ayah kita kotor dah. Tak usah jamuh lah pipi hamba kotor dah. Ada orang kata lagu tu. Tangan kutu dah. Mak
Dulu kawan ni lah duk suap nasi, hot tu paling sedap sekali nasi ambo makan, muk ambo. Lah ni tak si pergi dah. Malu pergi tangan muk kita. Dalam majlis muk kita panggil, walau tak cara malu segan nak mengaku muk ambo. Takut nampak kotor. Biar kita hormat kepada orang tua, lebih-lebih lagi ibu. Nah, ia terasa gak tak ada apalah. Hidup kita jadi ulai, orang tua panggil ulai, tahu ulai. Jadi ulai dah lah. Kena doa dia sekali gak tak ada apa. Ni huququl walidain. Nabi kata al-um madrasatul ula lil aulad. Al-um madrasatul ula lil aulad. Ibu itu merupakan pondok yang pertama bagi anak-anak. Maka anak-anak ni, ibu tu penting. Kita nak cari bini, kena cari bini hok jurus tu. Hok pandai baca Fatihah, hok pandai gapo mudah. Sebab apa? Anak-anak kita akan belajar Fatihah dengan anak mak dia. Belajar semaya kasar-kasar dengan dia. Itulah madrasah yang pertama bagi anak-anak kita. Al-um madrasatul ula lil aulad, katanya Nabi. Diraka kepada ibu bapa. Qala, ada seorang sahabat mari temu Rasulullah. Masa tu orang tengah pergi jihad, perlu kepada tentera. Maka kamari seorang sahabat muda lagi, bawa senjata, bawa gapo, kata ya Rasulullah, hamba nak masuk pergi juga. Katanya Rasulullah, ada kelengkapan, ada beres, hamba siap belaka dah, ada senjata, ada gapo. Pandai main pedal lah, bukan kata pergi saja-saja menyadar lagu tu. Maka Rasulullah kata, ada ibu bapa dah? Ada mak ayah dah? Orang tua dah? Ada? Patu mari ni lagu mana? Oh, hamba mari lagu tu, jerit tu mak tu. Dia ayat kepada Rasulullah, mak hamba jerit selok tu, rumah. Hamba mari nak pergi. Rasulullah kata, balik rumah. Gembirakan dia sebagaimana kamu buat dia jerit sana. Tak usah pergi jihad, tak payah pergi jihad. Jihad kamu dengan orang tua kamu. Tengok, orang tua kita. Ada bab orang ni kelebihan dia dengan ibu bapa. Ada bab pergi jihad. Itu bergantung pada keadaan orang. Nah. Ni selok orang tua rumah. Nak pergi jihad. Mana? Kita tembok orang Islam diri. Jihad gapo dia lagu tu. Hamba ingat pergi jihad tembok orang Yahudi. Kita tembok orang Islam sendiri. Nak pergi jihad gapo dia. Selok orang rumah. Mak pok kata jangan pergi lawan. Hamba duk pergi jihad, ada orang royak kata ada berlaku pergi jihad, nak pergi jihad. Pergi jihad lagu mana duk tembok sama Islam? Pergi jihad ni tembok orang kafir. Allahnya tipu dia orang pun jangan duk pergi lagu tu lah. Orang tua selok rumah. Gi tu dosa saja. Gi kan naik kapal terbang, naik kapal tambah, gi mana gi Syria kau kapal dia. Dosa saja. Nyo peramah pula jadi bunuh orang Islam. Orang kafir duk tepuk tangan, tepuk. Kita duk beragama sama sendiri. Hancur negara lah ni, jadi gapo dia? Duk akak tangan doa. Orang royak tak dengar. Ulama royak tak dengar, duk badi baloh sama pok kita duk tembok sama Islam. Jihad punya kata. Jihad ke? Oh. Dalih mari mana? Nah mari kok mana kata? Nak jihad. No, tembok Yahudi, sebutir peluru tak pergi. Duk tembok sama Islam. Nampak sangat yang makan hasut teh dari orang kafir. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqi'a. Maka Rasulullah pun bangun. Rasulullah pun duduk. Tukar. Tak ni Rasulullah bangun, Rasulullah kecek kata, nak tahu kau dak benda dosa besar pertama syirik dengan Allah. Berlaku kepada ibu bapa, Rasulullah pergi duduk nyanda. Ketiganya syahadatuz zur, saksi dusta. Saksi nipu. Ada setengah orang tu dia duduk di mahkamah. Ingat kerja jadi khani mahkamah. Kau apa dia duduk muka pintu mahkamah. Tujuan apa dia? Kalau ada orang cara dia jadi saksi. Tak tahu masalah apa dia. Hamba sik rela jadi saksi. Bayar boleh 500 hamba. Masalah apa dia? Hamba apa jadi saksi. Ada orang jenis lagu tu. Nak jadi saksi, tak ada saksi, tak tahu apa dia. Ni saksi tipu. Syahadatuz zur, syahadat. Au qaulu zur atau pendapat kata-kata tipu. Fama maka katanya kata siapa dia ni? Kata hoyak cerita tu dah. Abdul Rahman bin Bakrah daripada ayah dia. Dia kata Rasulullah dak ulai kata syahadatuz zur, saksi tipu. Dosa besar ni. Rasulullah dak ulai saksi tipu sehingga ke sahabat kata Allah laitahu sakat. Bila Rasulullah nak berhenti duk main saksi tipu. Ingat saksi tipu ni dosa besar. Saksi tipu.